Stop bagi AI curi data anda part 1. Khas untuk pengguna ChatGPT, ada dua benda yang korang patut buat kalau korang tak nak dia gunakan data korang untuk train model AI dia. Okay, ni benda pertama yang korang boleh buat. Pergi dekat settings ChatGPT, lepas tu ambil data control, lepas tu dekat sini ada button improve the model for everyone. Okay, so korang offkan benda ni. Okay, buat macam ni pun sebenarnya dah cukup dah. Tapi kalau let's say lah korang ada gunakan produk OpenAI yang lain, macam Sora ataupun ChatGPT API dah apa-apa je, lebih baik korang buat sekali cara yang kedua ni. Okay, cara dia macam ni. Pergi ke OpenAI Privacy Portal, lepas tu klik Make a Privacy Request. Dan lepas tu ambil Do Not Train on my content. Okay, so korang kena log in dekat akaun korang, lepas tu ikut je step yang dia bagi. Kat sini dia explain lah, kalau kita bagi AI access data kita tu sebenarnya itu adalah satu perkara yang mulia. Tapi terpulang dekat korang lah nak bagi dia access ke tak. Okay, so dekat sini kita masukkan je kita punya negara dengan negeri, lepas tu tekan submit request. Lepas tu tunggu, nanti bila dah settle dia akan bagi email macam ni. Untuk part tu cuba korang komen nak saya share privacy setting untuk app apa pula, Gemini ke Cloud ke, nanti saya share.